Di bawah sinaran matahari yang terang, rumah-rumah dengan pelbagai gaya bersinar seperti kejiranan dongeng dan rumah pelangi milik Pinky. Dia suka gula-gula pelangi yang berwarna-warni, jadi rumahnya juga sama meriah dan manis. Gadis pelangi yang malang. Di sebelahnya ialah rumah Hana yang mempunyai minat khusus terhadap coklat dan donat manis. Gadis coklat kaya. Rumah terakhir ialah satu yang berwarna merah jambu manis yang menonjol di kejiranan yang berwarna-warni. Pemiliknya sama manis, Rose, yang sangat suka gula-gula getah, memberikan segala-galanya sekitar dia suasana yang menawan. Gadis kaya warna merah jambu. Hai, para tukang masak junior yang hebat. Cabaran memasak warna telah pun bermula. Pemenang utama akan membawa pulang topi chef emas. Saya akan menjemput Rose dan Hannah untuk menyertai keseronokan bersama-sama. Hey. Hello, hai semua. Jom sertai pertandingan membuat kek. Baiklah, kami dalam perjalanan. Selamat datang, semua, ke cabaran memasak warna. Anda akan mempunyai 3 jam untuk menyelesaikan cabaran anda dan saya akan kembali untuk mengumumkan markah anda. Dan sekarang, pertandingan secara rasmi bermula sekarang. Mari kita mulakan. Ketiga-tiga mereka memakai apron, bersedia untuk sesi memasak yang menyeronokkan. Pinky menambah telur ke dalam mangkuk tepung dan mula mengacau dengan cepat dan teruja. Tangan kecilnya terus mengaduk ketika campuran itu perlahan-lahan bercampur bersama. Hai Pony. Hai Pony, bolehkah awak bantu saya membakar kek itu? Benda yang pasti. Proses membakar menjadi lebih mudah dari sebelumnya berkat unicorn. Terima kasih banyak. Pinky mengeluarkan pengisar mini, memasukkan gula-gula pelangi ke dalamnya, dan menghidupkannya. Campuran itu cepat mencair menjadi lapisan warna yang bersemangat.
perlahan. Okey. Terima kasih banyaklah, Bubu. Dia dengan teliti menyebarkan campuran itu di atas permukaan kek, mencipta lapisan manis dan berwarna-warni. Saya telah menyiapkan kek. Mari jadikan asas kek ini berwarna merah jambu. Rose menyadari bahawa dia tidak boleh hanya berdiam diri. Jadi dia dengan cepat menatal pada teleponnya untuk memilih dan menempah kek yang dia suka. Ya, asas kek sudah siap. Apa yang patut kita hias kek dengan? Mari kita mula sekarang. Pinky, dengan berhati-hati, menghias kek dengan melekatkan gula-gula getah pelbagai bentuk dan warna di sekelilingnya. Lapisan krim lembut seperti awan disapu rata di atas kek, lembut dan bersinar di bawah cahaya. Tidak berhenti di situ. Gula-gula berbentuk bintang terapung lembut di dalam angin, mewujudkan rupa keseluruhan yang harmoni. Dan sentuhan tanda tangan paling biasa, Pinky ialah gula-gula manis berwarna-warni yang menentukan gaya uniknya. Saya sangat-sangat minta maaf. Jangan risau. Selepas kekecohan baru-baru ini, Hana dengan cepat menenangkan dirinya, mengambil sebotol sos coklat dan perlahan-lahan menuangkannya ke atas kek. Labubu benar-benar kawan yang boleh dipercayai. Malah dia turut menguruskan hiasan di sekitar kek. Hei, tunggu. Labubu berasa sedikit sedih kerana dia tidak dapat makan kek itu. Tetapi dia tetap bersemangat gembira dan menolaknya ke dalam kotak ais krim. Hana melekatkan 2 kon ais krim coklat ke atas kek, membentuknya seperti gaya rambut tanda tangannya, mencipta rupa yang unik dan nakal. Mata Rose tiba-tiba bercahaya, seolah-olah dia baru sahaja mendapat idea. Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa gula-gula getah berbentuk cincin dan memasukkannya ke dalam mesin misteri. Hai Barbie, tolong saya. Anak patung itu menarik tuil, mencairkan cincin getah dalam mesin. Buih merah jambu terapung keluar dan menutup keseluruhan kek. Hai Barbie, saya perlukan bantuan awak dengan ini. Okey. Rose benar-benar murah hati kerana dia tidak teragak-agak menggunakan delima yang berharga untuk mencipta hiasan untuk kek.
Terima kasih atas bantuan anda. Tapi itu masih belum semuanya, kerana mutiara dan cincin gula-gula getah ditambah, memenuhi setiap ruang kosong dengan kemas dan teratur. Itu sahaja. Masa sudah tamat dan sekarang masa untuk mendedahkan markah. Mari saya rasa kek anda. Iya. Hakim mula merasa kek Pinky dan segera tertarik dengan keharmonian manis rasanya. Wah, itu hebat sekali. Mari kita lihat kek anda. Iya. Apabila tiba giliran Hana, hanya satu gigitan besar sudah cukup untuk Hakim merasai gelombang rasa yang memikat tersebar di seluruh deria rasanya. Itu sungguh luar biasa. Sekarang giliran anda untuk menunjukkan kek anda. Iya. Akhirnya, kek Rose dirasa oleh Hakim dan segera merasai rasa yang amat istimewa. Itu tidak masuk akal. Dan sekarang tiba masanya untuk mengumumkan keputusan. Orang yang membawa pulang hadiah hari ini ialah... Siapakah dia? Itu adalah... Kamu bertiga! Terima kasih kepada kreativiti mereka, gadis-gadis itu dianugerahkan topi chef emas yang berprestij. Sekali lagi tahniah kepada anda bertiga.